salam sejahtera. Pada hari ini kami Durling TV telah menghadiri program E-Read 2025 Membaca ke Arah Masa Depan Digital sempurna pelancaran kempen galakan membaca peringkat negeri Terengganu tahun 2025 bertempat di Dewan Besar SSTP JPNT. Jom kita saksikan suasana yang berlaku pada hari ini. Ayo kita saksikan. Masalah daripada Semarang bersama dengan adik kami Bashir Irwan Yusof daripada SMK. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita yang merasmikan program Terengganu E-Read 2025 Membaca ke Arah Masa Depan Digital serta hubungan kempen galakan membaca peringkat negeri Terengganu tahun 2025. Sekarang saya bersama Cikgu Salmiah dari SK Mat Lagam. Apa khabar Cikgu? Okey, alhamdulillah. Okey, izinkan saya bertanya. Cikgu, bagaimanakah pendapat Cikgu tentang keberkesanan penggunaan e-book dalam proses pengajaran dan pelajaran di kelas? Kesan penggunaan e-book dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas ialah dia dapat menjimatkan dari segi penggunaan buku fizikal, kemudian dia juga dapat menarik minat pelajar supaya dapat akses secara interaktif. Selain daripada itu, dia juga dapat murid dapat tahu satu perkembangan dengan lebih cepat. Ya, betul. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey.
Apa pendapat awak berdua tentang penggunaan e-book dalam pembelajaran harian? Adakah ia memudahkan atau menyukarkan? Bagi saya ia memudahkan sebab macam kita boleh baca pada bila-bila masa je. Betul. Awak? Bagi saya ia juga memudahkan kerana ia hanya menggunakan internet. Terima kasih. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.